Lapangan terbang di beberapa negara Asia mula memperketatkan pengawasan kesihatan dan saringan perjalanan susulan penularan wabak virus Nipah di sebuah wilayah di India, lapor independen. Thailand, Nepal dan Taiwan antara negara serta wilayah yang meningkatkan langkah berjaga-jaga selepas 5 kes virus Nipah disahkan di Bengal Barat India baru-baru ini. Virus Nipah adalah penyakit zoonotik yang boleh menular kepada manusia, terutamanya daripada babi dan kelawar yang dijangkiti, tetapi ia juga tersebar melalui kontak rapat antara manusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan virus Nipah sebagai patogen keutamaan kerana potensinya mencetuskan epidemik dengan simptom seperti radang otak dan masalah pernafasan akut. Lapangan terbang di beberapa negara Asia mula memperketatkan pengawasan kesihatan dan saringan perjalanan susulan penularan wabak virus Nipah di sebuah wilayah di India, lapor independen. Thailand, Nepal dan Taiwan antara negara serta wilayah yang meningkatkan langkah berjaga-jaga selepas 5 kes virus Nipah disahkan di Bengal Barat India baru-baru ini. Virus Nipah adalah penyakit zoonotik yang boleh menular kepada manusia, terutamanya daripada babi dan kelawar yang dijangkiti, tetapi ia juga tersebar melalui kontak rapat antara manusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan virus Nipah sebagai patogen keutamaan kerana potensinya mencetuskan epidemik dengan simptom seperti radang otak dan masalah pernafasan akut. Lapangan terbang di beberapa negara Asia mula memperketatkan pengawasan kesihatan dan saringan perjalanan susulan penularan wabak virus Nipah di sebuah wilayah di India, lapor independen. Thailand, Nepal dan Taiwan antara negara serta wilayah yang meningkatkan langkah berjaga-jaga selepas 5 kes virus Nipah disahkan di Bengal Barat India baru-baru ini. Virus Nipah adalah penyakit zoonotik yang boleh menular kepada manusia, terutamanya daripada babi dan kelawar yang dijangkiti, tetapi ia juga tersebar melalui kontak rapat antara manusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan virus Nipah sebagai patogen keutamaan kerana potensinya mencetuskan epidemik dengan simptom seperti radang otak dan masalah pernafasan akut. Lapangan terbang di beberapa negara Asia mula memperketatkan pengawasan kesihatan dan saringan perjalanan susulan penularan wabak virus Nipah di sebuah wilayah di India, lapor independen. Thailand, Nepal dan Taiwan antara negara serta wilayah yang meningkatkan langkah berjaga-jaga selepas 5 kes virus Nipah disahkan di Bengal Barat India baru-baru ini. Virus Nipah adalah penyakit zoonotik yang boleh menular kepada manusia, terutamanya daripada babi dan kelawar yang dijangkiti, tetapi ia juga tersebar melalui kontak rapat antara manusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan virus Nipah sebagai patogen keutamaan kerana potensinya mencetuskan epidemik dengan simptom seperti radang otak dan masalah pernafasan akut. 想要马来文变得666，说得溜，听得溜，写得也溜，那就记得关注小明老师。